Assalamualaikum kita semua. Jom sama-sama kita nangga cerita benih esok. Kat sikit kampung yang diberi nama Kampung Harapan tu terletak di antara gunung dan sawah padi yang menghijau. Tapi ada sikit masalah yang mula timbul. Jom kita nangga. Siti, tahu si kita? Hasil padi kini tu dah sik kedak lama dulu. Tanah sik subur, musim pun dah sik menentu. Mana kata kita, Cik Lima? Kami tu pun malah mikir. Tanah ya kan, sumber rezeki kita situ. Kami terfikir mau cuba sesuatu. Tapi, sejauh kami tahu, sini mau mula. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita orang tahu sih pasal bioteknologi. Sik tahu. Tok bukan sihir. Tok lah ilmu dan sains. Sihir kat sawah kita situ, macam ni ya Encik Ramli? Okey, cuba kita bayangkan. Kita nanam padi yang dapat tahan kemarau, tapi masih juga dapat keluarkan hasil yang banyak. Kak Ya, ada lagi cara baru pakai nyegarkan tanah kita tok, yang kiranya udah si sehat lah. Bila sains dengan alam tu digabung, kita dapat niaga masa depan kita. Sida anak cucu kita tu kelak pun sedalah yang kelaparan. Bagus juga bunyinya ya. Tapi nak, macam ni kita mau mula tok? Siapa? Kaya boleh nolong. Kita mula sikit demi sikit. Kaya belajar sama-sama. Cuba kita pelaki diri kelak. Bila kita sama-sama kelak, makinlah kita tu jadi kuat. Kami tu Nansuk benar rasa mau cuba benda baru. Kata orang, pakai masa depan juga, bah. Pakai anak-anak kita juga. Yalah ceritanya, penduduk Kampung Harapan dengan berpandukan ilmu dan orang yang berpengetahuan sama-sama sidak berganding bahu demi bumi dan generasi yang akan datang. Sidak tu menanam benih harapan agar masa depan sidak tu kelak si ada anak-anak kita tu tahu erti kelaparan. Sains tu bukan musuh kita, tapi sahabat kepada alam kita. Lekak nangga cerita Encik Ramli, Cik Lima, Cik Siti dan seluruh penduduk kampung. Jom kita nangga cam ni mau mula dengan bioteknologi. Cik Ramli, macam mana kita mau mula tak? Kami ada sikit tanah. Mau nanam benih baru yang kita sebut tadi. Toknya, benih hasil daripada bioteknologi. Benih tok dipilih secara khusus menggunakan ilmu genetik. Tahan penyakit, dapat hidup waktu musim kemarau. InsyaAllah, hasilnya pun banyak. Jadi, kini tok macam ni. Masih sama lagi ke cara nanamnya? Si sama. Mula-mula, pilih tanah yang subur. Si semestinya luas. Kaya, sediakan batas yang baik dan pastikan airnya si bertakung. Benih tok kelak, mestilah kita semai dulu dalam dulang supaya ianya dapat bercambah. Lekat 2 minggu kelak, baru kita pindah ke batas. Air dengan bajaya kita kena jaga. Kaya daunnya pun kita kena perhati juga. Yang tok, kita si perlu pakai banyak gila racun. Kita pakai kadar biologi je. Kita pakai microbe baik. Microbe baik? Ya apa Cik Ramli? Toklah baja bio. Dalamnya semua ada bakteria baik. Nyatok nolong menguraikan nutrien dalam tanah, melawan kulat jahit. Kayaknya dapat segarkan balik tanah kita tu yang si subur. Wah, tanah ya pun boleh sihat balik? Tok lah betul. Tanam cara moden, tapi jiwa masih kekal dengan tradisional. Kita pakai sains jaga alam kita juga. Setuju Cik Lima? Kami mau anak-anak muda kita belajarlah pasal tok. Si dapat juga mengarah orang tua aja. Semua perlu ambil tahu. Kedak iyalah ceritanya. Bioteknologi tu bukanlah sihir, tapi usaha kita yang menggunakan akal dengan ilmu. Dengan adanya kesabaran kita menanam, muafakat kita menjaga, dan dengan adanya harapan, kita semua akan dapat tuai hasilnya. Betul Walid. Benih tu bukan sekadar pakai makanan aja, tapi nya jadi lambang masa depan kita. Adik kakak semua,
Semoga cerita tu menjadi pedoman untuk kita bahawa bioteknologi itu bukan musuh, tetapi tangan kanan kita untuk menjaga bumi dan generasi yang akan datang. Mun kita mau tahu apa yang bioteknologi, jom ke booth Bioeconomy Corporation. Putri Sentubuh, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manisnya si ada dapat dilawan, anak dan dewa turun kayana. Putri Sentubuh, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manisnya si ada. Tahu si kita, hasil padi kinek tu dah si kedak lama dulu. Tanah si subur, musim pun dah si menentu. Benar kata kita, Cik Lima. Kami tu pun malah mikir. Tanah ya kan? Belajarlah pasal tok. Si jual mau ngarang orang tua aja. Semua perlu ambil tahu. Okey.